No, she went ahead of me first 30 minutes. Then I caught up to her. Then I followed her. And then she asked me, no, go. Catch the others in front. Korang, kalau korang tengok video ni, memang susah nak senyum sorang-sorang. Nama Syed Saddiq dengan Bella Astilah ni makin hari makin buat orang rasa berbunga-bunga. Baru-baru ni, ada satu momen yang buat peminat terus cair. Masa tu Bella tanya dengan nada manja, boleh tak saya sampai ke puncak, atau sekurang-kurangnya sampai ke hati? Syed Saddiq pula jawab selamba tapi padu, itu sudah lama sampai ke hati, tak perlu panjat gunung Kinabalu pun. Ayat tu bukan biasa-biasa. Terus meletup dekat media sosial. Ramai yang kata Syed Saddiq ni jenis lelaki romantis yang tak perlu ayat panjang, tapi sekali cakap terus kena. Netizen pun mula banjirkan komen. Ada yang kata, manisnya tengok di orang ni. Ada juga yang mengaku senyum sorang-sorang tengok video tu. Tak kurang juga yang terus tulis, cepatlah kahwin. Lagi buat orang tersenyum, sekarang ni Bella dan Syed Saddiq dikatakan tengah bersedia untuk misi naik Gunung Kinabalu sekali lagi. Tahun lepas, mereka berjaya sampai ke puncak dengan pakai baju kurung dan baju Melayu, memang rare dan ikonik. Kali ni lebih istimewa sebab misi tu turut disertai anak Bella, Aiden Adrian yang baru berusia 9 tahun. Ramai yang puji keberanian budak kecil tu dan kagum dengan semangat mereka sekeluarga. Sejak keakraban mereka jadi perhatian, muncul pula fenomena peminat yang digelar base, khas untuk penyokong Bella dan Syed Saddiq. Walaupun sampai hari ini mereka belum pernah sahkan status hubungan, peminat tetap setia mendoakan yang baik-baik. Bagi ramai orang, mereka bukan sekadar nampak serasi, tapi juga tenang bila bersama. Tak kisah apapun status sebenar mereka, yang penting, ramai doakan kisah ni berakhir dengan senyuman, bukan air mata. Dan siapa tahu, mungkin satu hari nanti, bukan saja sampai ke hati, tapi sampai ke pelamin.